Padang kawat kem Regimen Iskandar Division Infanteri ke 3 Tentera Darat Malaysia diselubungi kebisuan. Ratusan anggota tentera menahan nafas menyaksikan adegan mengerikan yang berlaku di tengah-tengah padang. Seorang pribad wanita muda sedang dipegang erat kedua-dua belah tangannya oleh 2 orang polis tentera PT yang bertubuh besar. Wajahnya pucat lesi kerana ketakutan dan kesakitan. Di hadapannya berdiri Panglima Division, Major Jeneral Datuk Razlan bin Sidek dengan 2 bintang pangkat Major Jeneral di bahunya. Senyuman kejam terukir di wajahnya dan di tangannya. Terdapat alat renjatan elektrik berwarna hitam. Jazz. Percikan api biru keluar dari hujung perenjat elektrik itu mengeluarkan bunyi yang menakutkan. Datuk Razlan bin Sidek tanpa belas kasihan meletakkan alat renjatan itu tepat di bahu pribad wanita tersebut. Arg! Ah! Jeritan ngeri yang memilukan meletus dari mulut pribad wanita itu. Seluruh badannya melengkung seperti busur dan menggeletar hebat. Bau busuk daging terbakar merebak ke udara. Datuk Razlan bin Sidek kelihatan puas. Dia menjauhkan perenjat elektrik itu dan melaung ke arah semua askar. Inilah disiplin. Inilah harga bagi keingkaran. Dalam Regimen Iskandar ini, kata-kata aku adalah undang-undang. Tidak jauh dari tempat hukuman kejam itu berlaku, di luar pagar kawat berduri kem tersebut, seorang lelaki separuh baya dengan pakaian kerja lusuh duduk di dalam tempat duduk pemandu sebuah lori kargo lama yang berkarat. Dia telah memerhatikan keseluruhan adegan itu dari awal hingga akhir tanpa sebarang riak wajah. Dia tidak terkejut mahupun marah. Dia hanya mengeluarkan telefon bimbit lamanya dari poket. Dia menekan lama pada nombor pintasan, 1 ke arah suara yang kedengaran dari hujung talian. Dia berbisik perlahan, seperti hukuman dari neraka, "Ini aku, sediakan halilintar." Itu adalah permulaan ribut. Ia adalah isyarat yang dingin dan menakutkan yang mengumumkan bahawa Dewa Langit, Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang tertinggi, akan turun ke bumi untuk menghakimi anjing gila yang telah menyentuh harta yang paling berharga baginya. Beberapa hari sebelum hukuman ngeri itu berlaku, pos kawalan kem Regimen Iskandar, Division Pertama Infanteri, sunyi seperti biasa. Tiba-tiba, dengan bunyi enjin yang goyah dan tidak menentu, sebuah lori kargo 1 tan lama dan usang menghampiri pos kawalan. Cat biru telah tertanggal di sana-sini, menampakkan karat yang hodoh dan ruang kargo dipenuhi dengan peralatan lama dan bahan binaan yang tidak diketahui berselerak. KREH, lori itu berhenti di hadapan pos kawalan. Seorang lelaki separuh baya keluar dari tempat duduk pemandu, memakai jaket kerja lusuh dan seluar jeans pudar. Kesan kehidupan yang sukar terukir dalam di wajahnya dan tangannya kasar dengan gris dan kekejangan. Dia adalah gambaran tepat seorang bapa biasa dan miskin yang paling biasa dilihat di Malaysia. Dia menghampiri seorang sarjan muda yang bertugas di pos kawalan, tersenyum kekok dan berkata, "Saya datang untuk memohon melawat. Anak perempuan saya berada di kem ini." Suaranya bercampur antara keterujaan bertemu anak perempuannya selepas sekian lama dan rasa kekok berada di ruang kem tentera yang asing. Namun, yang menyambutnya adalah pandangan dingin dan menghina. Pegawai bertugas yang keluar dari pos kawalan memandang ke atas dan ke bawah pakaiannya yang lusuh dan lori lamanya, kemudian berkerut muka dengan jelas. "Ini tempat apa? Bawa lori buruk macam ni. Ingat ni tempat besi buruk ke?" Suaranya penuh dengan ejekan. "Bagi kad pengenalan. Dan lori buruk ni, alihkan segera dari kawasan kem. Ini bukan tempat orang macam awak boleh letak kereta sesuka hati." Lelaki itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengeluarkan dompet lamanya dari poket dan menyerahkan kad pengenalan. Namanya, Jeneral Tan Sri Datuk Seri Iskandar bin Hashim. Di dalam dompet terdapat gambar hitam putih lama isteri mudanya yang tersenyum ceria dan anak perempuannya yang masih kecil. Dia tidak marah dengan kata-kata hinaan pegawai itu. Dia hanya menundukkan kepala dalam diam kerana ingin segera berjumpa anak perempuannya. "Baiklah, saya akan letakkan lori di luar.
Dia memusingkan lori dan memarkirnya di tepi jalan di luar kem. Apabila dia kembali ke pos kawalan, pegawai bertugas masih kelihatan bosan. "Nama anak awak siapa tadi?" "Hana?" Nama pun. Awak tahu unit dia?" "Ya. Saya dengar dia baru sahaja tamat latihan rekrut dan ditempatkan di batalion ketiga." "Tunggu sini." Pegawai itu membiarkannya berdiri lama sambil bertukar jenaka dengan rakannya. Kemudian, dengan enggan, dia mengangkat interkom. Sikapnya jelas menunjukkan penghinaan seolah-olah berurusan dengan pengemis di tepi jalan. Berapa lama masa berlalu? Dari jauh, seorang prebet wanita berpakaian seragam tentera kelihatan berlari ke arahnya. Itu adalah anak perempuannya, Prebet Hana binti Iskandar. "Ayah." Wajah Hana menunjukkan kegembiraan, tetapi juga ada kegelisahan yang tidak dapat difahami. Senyuman hangat akhirnya terukir di wajah Jeneral Tan Sri Iskandar buat kali pertama. "Ya anakku, apa khabar?" Dia menghulurkan tangan untuk menepuk bahu anak perempuannya. Tetapi pada saat itu, Hana mengeluarkan keluhan pendek, tanpa sedar dan mengerikutkan badannya. Tangan Jeneral Tan Sri Iskandar terhenti di udara. Senyumannya membeku sejenak. "Kenapa? Cedera ke?" "Tak ada apa, ayah. Saya cuma terjatuh sikit masa latihan." Hana cuba tersenyum dan menjawab, tetapi senyumannya terlalu dibuat-buat dan pandangannya yang mengelak mata ayahnya bergetar gelisah. Jeneral Tan Sri Iskandar tidak bertanya lebih lanjut. Dia berjalan bersama anak perempuannya ke bilik rehat kecil yang disediakan untuk pelawat. Dia mengeluarkan lauk pauk kegemaran anaknya yang dibungkus dari rumah. Makan banyak-banyak. "Susah kan hidup dalam kem? Muka dah cengkung." Hana hampir tidak bercakap sepanjang makan. Dia kelihatan seperti seseorang yang terdesak menyembunyikan sesuatu. Jeneral Tan Sri Iskandar hanya memandang anaknya dengan hati yang sakit. Dia adalah komander tertinggi di Malaysia yang telah memimpin puluhan ribu bawahan selama berpuluh-puluh tahun. Dia boleh melihat keadaan seseorang dan apa yang difikirkannya hanya dengan melihat mata mereka. Anak perempuannya kini berada dalam kesakitan yang melampau dan ketakutan. Apabila dia memegang tangan anaknya, dia mendapati lebam kemerahan samar-samar yang kelihatan di bawah lengan baju seragam tentera. Jantungnya jatuh ke lantai dengan bunyi yang kuat. "Hana," suaranya merendah, "luka apa ni?" Ini. Cuma masa latihan, ayah." "Betul, ayah. Pegawai-pegawai di sini semua baik dan saya baik-baik sahaja." "Betul." Hana hampir menangis, terdesak cuba menenangkan ayahnya. Jeneral Tan Sri Iskandar tidak mendesak lagi. Pasti ada sebab mengapa anak perempuannya begitu terdesak untuk menyembunyikannya. Dia tidak mahu menyusahkan anaknya lagi. Dia hanya mengusap kepala anaknya tanpa berkata apa-apa. Air mata Hana akhirnya menitis dari matanya kerana sentuhan tangan ayahnya yang kasar, tetapi dia tidak berkata apa-apa pun. Apabila waktu melawat tamat, Jeneral Tan Sri Iskandar meninggalkan kem dengan langkah yang berat. Pandangan mata anaknya yang gelisah dan lebam di bawah lengan baju menusuk jantungnya seperti jarum. Dia naik ke lori lamanya. Dia tidak dapat pergi serta-merta dan memandang pintu utama kem untuk masa yang lama. Dalam organisasi tentera ini yang telah dia korbankan seumur hidupnya untuk lindungi, harta yang paling berharga baginya sedang menderita. Tepat pada saat dia hendak menghidupkan enjin, tok-tok, cermin tingkap penumpang lori diketuk. Dia menoleh dan melihat seorang askar muda dengan wajah yang tidak dikenali berdiri di situ. Dia kelihatan seperti rakan seangkatan Hana. Askar itu memandang sekeliling dengan gelisah dan mula bercakap dengan tergesa-gesa. "Ayah kepada Prebet Hana ke?" "Ya, betul. Kamu siapa?" Daripada menjawab, askar itu mengeluarkan pemacu kilat USB yang sangat kecil dari dalam seragamnya dan menyerahkannya kepadanya melalui celah tingkap. "Tolong ayah, ayah mesti lihat ini." Suara askar itu bergetar kerana terdesak. "Hana."
Hana dalam bahaya. Dan ini adalah wajah sebenar Regimen Iskandar ini. Jeneral Tan Sri Iskandar memandang kosong pada kepingan logam sejuk di tangannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, askar itu hilang ke dalam kegelapan seolah-olah dikejar sesuatu. Jeneral Tan Sri Iskandar duduk di situ untuk masa yang lama. USB kecil di tangannya terasa berat seperti 1000 kati. Dia tahu, secara naluri, di dalamnya pasti terkandung kebenaran ngeri yang dia tidak pernah mahu hadapi. Dia perlahan-lahan menghidupkan enjin lori. Bunyi enjin yang bergegar memecah kesunyian malam seperti degupan jantungnya yang marah. Dia bukan lagi seorang bapa biasa. Dia adalah singa jantan yang marah yang telah melihat anaknya cedera dan di tangannya kini terdapat belati tajam yang akan menuju ke jantung musuh. Waktu penghakiman semakin hampir, perlahan-lahan dengan cara yang paling sunyi dan paling menakutkan yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Udara di bilik melawat terasa berat. Jeneral Tan Sri Iskandar cuba kelihatan tenang sambil meletakkan lauk pauk di pinggan anaknya, tetapi setiap sarafnya tertumpu pada setiap gerakan kecil anaknya. Hana hampir tidak menjamah makanan. Dia hanya menguis nasi dengan penyepit dan pandangannya gelisah ke arah pintu masuk bilik melawat seolah-olah seseorang sedang mengawasi mereka. Hana, Jeneral Tan Sri Iskandar memanggil perlahan. Ada apa-apa ke? Tak boleh kongsi dengan ayah? Suaranya penuh dengan kasih sayang seorang bapa yang merana. Dia adalah orang yang paling kuat di dunia, tetapi di hadapan penderitaan anaknya, dia hanyalah seorang bapa biasa yang lemah. Mata Hana bergetar hebat. Bibirnya berulang kali terbuka, tetapi tiada suara yang keluar. Sebaliknya, air mata mula menitis dari matanya. Dia menggelengkan kepala. Dia tidak boleh bercakap. Dia takut jika dia mengatakan kebenaran, bukan sahaja dia, tetapi juga ayahnya yang kelihatan miskin dan tidak berdaya di hadapannya akan menghadapi masalah. Kekuasaan Panglima Division Datuk Razlan bin Saidek di kem ini adalah mutlak. Tak betul tak ada apa-apa ayah, dia mengulangi kata-kata yang sama dengan suara bercampur tangisan. Cuma belum biasa dengan kehidupan tentera. Cuma rindu rumah. Saya betul-betul okey. Jeneral Tan Sri Iskandar tidak bertanya lebih lanjut. Dia memeluk bahu anaknya. Tubuh anaknya bergetar halus seperti burung. Dia dapat merasakan lebih banyak kecederaan tersembunyi di bawah seragam anaknya, di belakang dan sisi badannya, di mana tangannya tidak sampai. Kemarahan memuncak, tetapi dia menahannya. Jika dia menunjukkan kemarahan sekarang, ia hanya akan membuat anaknya lebih gelisah. Dia mengeluarkan beberapa keping wang kertas RM50 yang renyuk dari dompetnya dan meletakkannya di tangan anaknya. Pergi beli makanan sedap di kedai PX dengan kawan-kawan kamu. Jangan tunduk. Faham, ayah? Hana tidak sanggup mengambil wang itu dan menangis lebih teruk. Dia tahu bahawa itu adalah wang yang diperoleh ayahnya dengan susah payah sepanjang hidupnya dengan mengutip barangan kitar semula dan melakukan kerja kasar. Waktu melawat tamat dan Hana menyeka air matanya dan kembali ke blok kediaman. Jeneral Tan Sri Iskandar berdiri di situ dan memerhatikan belakang anaknya sehingga dia hilang sepenuhnya. Tiada riak wajah di wajahnya, tetapi matanya bersinar dengan kesedihan yang mendalam dan cahaya dingin yang menandakan sesuatu telah diputuskan. Dia keluar dari pos kawalan dan naik ke lori lamanya. Dia tidak dapat menghidupkan enjin serta-merta. Dia menundukkan kepala di atas stereng dan mengeluh panjang. Negara ini, tentera ini, yang telah dia korbankan seumur hidupnya untuk lindungi. Tetapi dia merasakan rasa malu yang tidak tertanggung atas ketidakberdayaannya kerana dia tidak dapat melindungi anak perempuannya sendiri. Sebagai Panglima Angkatan Tentera PAD, Jeneral Tan Sri Iskandar, beliau mampu menggempur kem itu serta-merta. Tetapi itu bukan cara terbaik.
Jika dia berbuat demikian, anaknya akan dicop sebagai askar istimewa dengan tali belakang PAT dan dia pasti akan terpencil di kalangan rakan-rakannya sepanjang baki perkhidmatan tenteranya. Dan yang paling penting, dia hanya akan memotong ekor dan badan sebenar rasuah ini tidak akan dapat ditangkap. Dia memerlukan lebih banyak bukti dan alasan yang lebih sempurna. Tepat ketika dia sedang tenggelam dalam fikiran yang rumit, terdengar ketukan di tingkap penumpang lori. Tok-tok. Dia mengangkat kepala. Di luar tingkap, seorang askar muda dengan wajah keanak-anakan berdiri memerhati sekeliling. Dia kelihatan seperti rakan sebilik Hana. "Siapa kamu?" Jeneral Tan Sri Iskandar bertanya sambil menurunkan tingkap. Askar itu berkata dengan suara yang ketakutan dan tergesa-gesa, "Ayah kepada Pribet Hana ke?" "Ya, betul." "Kamu siapa?" "Saya Pribet Rahmat, rakan seangkatan Hana." Rahmat menelan air liur dan mengeluarkan objek kecil bersaiz ibu jari dari poketnya. Ia adalah pemacu kilat USB yang dibungkus dalam plastik nipis. "Tolong, ayah. Ayah mesti lihat ini." Mata Jeneral Tan Sri Iskandar bersinar tajam. "Apa ini?" "Hana." "Hana dalam bahaya." Suara Rahmat bergetar kerana terdesak. Hana kini dibenci oleh semua pegawai di kem ini. Dia dipukul dan didera setiap malam hanya kerana berani bersuara dan menentang penyelewengan. Matanya kemerahan. "Kami terlalu takut untuk berbuat apa-apa, tetapi kami tidak boleh. Kami tidak boleh kehilangan Hana seperti kami kehilangan Zulkarnain." "Zulkarnain?" Jeneral Tan Sri Iskandar mengingati nama itu. Ia adalah askar yang dilaporkan meninggal dunia akibat kemalangan semasa latihan beberapa waktu lalu. Apa yang ada di dalam ini? Ini. Wajah sebenar Regimen Iskandar ini ada di dalamnya. Rahmat menyerahkan USB yang dibungkus plastik itu ke tangan Jeneral Tan Sri Iskandar melalui celah tingkap. "Ini adalah barang peninggalan Zulkarnain. Zulkarnain tinggalkan ini kepada saya sebelum dia meninggal dunia, meminta saya menyebarkannya kepada dunia jika sesuatu berlaku kepadanya." Jeneral Tan Sri Iskandar merasakan berat kebenaran kecil tetapi berat di tangannya. "Kenapa kamu berikan kepada saya?" "Kerana Hana adalah harapan terakhir kami," kata Rahmat dengan mata berair. "Dan kerana kami percaya ayah berbeza daripada kami. Kami percaya ayah tidak akan berdiam diri seperti kami." Pada saat itu, suara seorang pegawai yang sedang meronda kedengaran dari jauh. "Siapa di sana?" Rahmat terkejut dan membongkok. "Saya mesti pergi. Tolong selamatkan Hana." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia hilang tergesa-gesa ke dalam kegelapan, seolah-olah dikejar sesuatu. Jeneral Tan Sri Iskandar duduk di situ untuk masa yang lama. Di tangannya terdapat USB kecil yang mengandungi nyawa 2 askar muda dan nasib anak perempuannya. Ia bukan sekadar peranti penyimpanan data. Ia adalah isyarat kecemasan terakhir dan jeritan kebenaran yang dilemparkan oleh anak-anak muda yang berani kepada dunia dari neraka ini di mana kebisuan dipaksa. Dia tidak teragak-agak lagi. Dia menghidupkan enjin lori lamanya. Bunyi enjin yang bergegar memecah kesunyian malam, seperti degupan jantungnya yang marah. Dia bukan lagi seorang bapa biasa yang tidak berdaya. Dia adalah Raja Rimba yang marah, yang telah melihat anak singa betinanya cedera dan menghunus pedang ke jantung musuh. Dan di tangannya kini terdapat pedang keadilan yang lebih kuat daripada sebarang alasan dan lebih tajam daripada sebarang senjata. Waktu penghakiman semakin hampir, perlahan-lahan tetapi tidak dapat dielakkan. Permulaannya adalah dengan sebuah USB yang sangat kecil. Lori lama Jeneral Tan Sri Iskandar memecut sepanjang jalan raya negara yang gelap menuju ke Kuala Lumpur. Kereta yang bergoyang, bunyi bising enjin lama yang berterusan, tetapi tiada apa-apa yang didengarinya. Setiap sarafnya tertumpu pada pemacu kilat USB yang sejuk dan kecil yang digenggam di tapak tangannya yang kasar.
Kepingan kebenaran yang dipertaruhkan oleh Pribet Rahmat dengan nyawanya, barang peninggalan terakhir seorang rakan seperjuangan yang telah meninggal dunia. Dia mahu memberhentikan lori dan melihat kandungannya serta-merta. Tetapi pada masa yang sama, dia takut. Di dalamnya pasti terkandung wajah paling hodoh organisasi tentera yang telah dia korbankan seumur hidupnya untuk lindungi, dan realiti neraka yang sedang dialami oleh anak perempuannya. Naluri seorang bapa dan rasional seorang panglima angkatan tentera bertembung hebat dalam dirinya. Dia memandu lagi untuk seketika dan memandu lori itu ke sudut paling gelap di kawasan rehat lebuh raya yang lengang. Dia mematikan enjin. Dalam kesunyian yang tiba-tiba, dia dapat mendengar jantungnya berdegup kencang. Dak, 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 dak. Dia mengeluarkan beg hitam tebal yang disembunyikan di bawah kotak peralatan lama di tempat duduk penumpang. Di dalam beg itu terdapat komputer riba keselamatan khas tentera yang sama sekali tidak sesuai untuk pemandu lori biasa. Dia menghidupkan komputer riba dan dengan tangan yang menggeletar memasukkan USB ke dalam port. Klik. Bunyi logam kecil yang dingin itu bergema seperti bunyi kotak Pandora dibuka. Beberapa fail video muncul di skrin. Semua nama fail hanyalah tarikh. Dia menggerakkan tetikus dan mengklik pada fail dengan tarikh paling lama. Saat video itu dimainkan, seluruh tubuh Jeneral Tan Sri Iskandar membeku. Tempat di skrin itu adalah sebuah gudang lama yang biasa di kem itu. Video itu kelihatan diambil dengan kamera yang disembunyikan secara rahsia kerana sudutnya tidak stabil dan bergegar teruk. Di tengah skrin, seorang askar sedang melutut dan di sekelilingnya beberapa pegawai mengerumuninya dan memukulnya secara beramai-ramai. DEB, DEB, DEB. Bunyi but tentera memukul sisi dan belakang askar itu tanpa belas kasihan mengalir jelas melalui pembesar suara kecil komputer riba. UH, UH. Bunyi rintihan kesakitan askar itu dan di atasnya ketawa syaitan yang bertindih. Budak ni masih tak sedar diri. Pijak dia kuat lagi. Pemilik suara ketawa itu adalah Panglima Division itu sendiri, Major Jeneral Datuk Razlan bin Siddiq. Dia berdiri dengan tangan berpeluk tubuh, memerhatikan anak buahnya memijak seorang manusia seperti mainan, seolah-olah dia sangat terhibur. Tangan Jeneral Tan Sri Iskandar mula menggeletar. Urat biru timbul di belakang tangannya. Dia menggenggam komputer riba begitu kuat sehingga sarung plastik khas yang keras itu mengeluarkan bunyi kring dan menjerit. Otot rahangnya berkedut dan urat di pelipisnya membengkak tegang seolah-olah hendak pecah. Dia membuka fail seterusnya. Latar belakang video kali ini adalah bilik yang kelihatan seperti tempat tinggal pegawai. Datuk Razlan bin Siddiq dan anak buahnya sedang mengira wang perlindungan yang mereka rampas daripada askar-askar. Longgokan wang kertas RM50 bersusun seperti gunung di atas meja. Jumlah kutipan bulan ni kurang dari yang dijangka. Datuk Razlan bin Siddiq berkata dengan suara tidak puas hati sambil mengira wang itu. Budak-budak zaman sekarang dah kurang disiplin. Bulan depan, naikkan target 2 kali ganda. Siapa yang tak dapat capai, jangan harap nak selamat. Fail seterusnya dan fail seterusnya. Semasa video itu berterusan, semua riak wajah Jeneral Tan Sri Iskandar hilang. Wajahnya menjadi topeng tanpa ekspresi, seperti gunung berapi yang telah menyejuk melangkaui kemarahan. Tetapi di bawah topeng itu, lava yang mampu membakar seluruh dunia sedang mendidih. Video itu mengandungi pelbagai jenayah yang melangkaui imajinasi mereka. Adegan menukar enjin lori tentera model terkini dengan enjin terpakai yang hampir rosak dan menjual enjin baharu itu kepada kontraktor awam. Adegan mencuri bekalan pakaian musim sejuk yang sepatutnya diagihkan kepada askar dan mengedarkannya di pasaran gelap. Malah, adegan mencuri peruntukan makanan askar dan menggunakan wang itu untuk mengadakan parti minuman keras mewah mereka sendiri. Mereka bukan askar. Mereka adalah kumpulan jenayah paling jijik yang memakai seragam tentera.
Jantung Jeneral Tan Sri Iskandar hancur berkeping-keping apabila menyedari anak perempuannya, Hana, telah dicampakkan ke tengah-tengah sarang syaitan sebegitu. Dan akhirnya, fail terakhir. Nama fail itu tidak seperti fail lain, bertajuk Zulkarnain. Jeneral Tan Sri Iskandar menelan air liur dan mengklik fail itu. Skrin menyala. Video kali ini adalah rakaman swafoto yang diambil oleh Prebet Zulkarnain sendiri menggunakan telefon bimbitnya, tidak seperti yang sebelumnya. Wajahnya pucat lesi kerana ketakutan. Dia berbisik dengan suara tersekat-sekat, "Saya sangat takut. Saya nampak sesuatu yang saya tak patut nampak. Saya rakam Panglima Division Dato' Razlan bin Saidek berjumpa dengan Encik Baka dari Syarikat Pertahanan Agong. Mereka bertukar wang untuk bekalan ves kalis peluru yang rosak." Suaranya bergetar hebat. "Jika video ini didedahkan kepada umum, saya tidak akan selamat. Tetapi saya tidak boleh berdiam diri. Rakan-rakan saya tidak boleh mati semasa latihan dengan memakai ves kalis peluru sampah itu." Video itu terputus seketika dan bersambung semula. Kali ini, ia adalah rakaman rahsia bilik pejabat Dato' Razlan bin Saidek. Dato' Razlan bin Saidek sedang mencekik leher Prebet Zulkarnain. "Kau nampak apa? Kau rakam apa, anjing?" "Saya tak nampak apa-apa, Tuan." "Pembohong. Pandangan mata kau mendedahkan segalanya." "Bagus. Kau nak bermain kasar, ya? Saya tak sabar untuk latihan esok." "Nak bertaruh tak sama ada ves kalis peluru terkini yang akan kau pakai tu boleh menahan peluru atau tidak." Video itu berakhir di situ. Dan keesokan harinya, Prebet Zulkarnain bin Saleh meninggal dunia akibat kemalangan semasa latihan menembak. Semua kepingan teka-teki telah dicantumkan. Ini bukan sekadar kes rasuah dan penderaan. Ia adalah pembunuhan yang jelas. Pembunuhan yang jelas. Jeneral Tan Sri Iskandar menutup komputer riba secara perlahan. Gedebum. Walaupun bunyi itu kecil, ia adalah bunyi tukul yang menjatuhkan hukuman mati besar ke atas Dato' Razlan bin Saidek dan empayarnya. Air mata panas mengalir dari matanya. Ia bukan air mata kesedihan. Ia adalah air mata kekesalan kerana tidak dapat melindungi dan kemarahan terhadap ketidakberdayaannya. Air mata seorang bapa mengering dan di tempatnya, kemarahan Panglima Tentera Darat Malaysia yang dingin dan menakutkan mula mengambil tempat. Dia mahu mendedahkan identitinya serta-merta dan memusnahkan kem itu, tetapi dia menahan diri. Bukti video ini sahaja tidak mencukupi. Orang besar seperti Dato' Razlan bin Saidek pasti akan mendakwa video itu dipalsukan dan badan yang lebih besar di belakangnya akan cuba melindunginya dengan apa cara sekalipun. Jika itu berlaku, hanya Prebet Rahmat yang menyerahkan bukti dan anak perempuannya, Hana, akan menghadapi risiko. Dia memutuskan untuk memasang perangkap yang lebih sempurna yang tidak boleh dilepaskan oleh sesiapa pun. Dia mengeluarkan telefon satelit yang lain dari bagnya, bukan telefon bimbit lamanya. Telefon ini adalah talian terus yang disulitkan sepenuhnya yang hanya diketahui olehnya dan beberapa ketua staf yang paling dipercayainya. Dia menekan nombor pintasan. Setelah beberapa kali berdering, suara yang tegas kedengaran di hujung talian. "Hormat, Ketua Bahagian Risik Angkatan Tentera bersuara." Suara Jeneral Tan Sri Iskandar sama sekali berbeza dari sebelumnya. Suara seorang komander yang dingin, seperti keluli, tanpa sebarang emosi. "Ini aku. Mulai sekarang, pantau segala-galanya tentang Major Jeneral Dato' Razlan bin Saidek, Panglima Division Pertama dan semua individu yang berkaitan dengannya. Komunikasi, aliran kewangan, malah dengan siapa dia minum malam tadi. Tetapi jangan sekali-kali biarkan dikesan ini adalah operasi bayangan tidak rasmi. Faham, Panglima?" Jeneral Tan Sri Iskandar yang mematikan panggilan menghidupkan semula lori. Dia tidak menuju ke Kuala Lumpur. Dia akan memerhatikan segala-galanya, menyembunyikan identitinya. Sehingga saat anjing gila, Dato' Razlan bin Saidek menunjukkan taring terakhirnya ke arah anak perempuannya.
dan apabila saat itu tiba, dia tidak lagi akan marah atas nama seorang bapa. Dia akan memanggil Halilintar atas nama Jeneral Tan Sri Iskandar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia untuk menghakimi mereka. Malam paling gelap baru sahaja bermula. Tetapi di hujung kegelapan itu, fajar keadilan yang gemilang sedang menunggu, yang tidak dapat dihalang oleh sesiapa pun. Dewa Pembalasan telah membaling dadu. Meja Jeneral Datuk Razlan bin Saidek berasa gelisah. Perasaan tidak menyenangkan bahawa sesuatu yang pelik sedang berlaku tidak pernah meninggalkannya sejak beberapa hari lalu. Dia merasakan pandangan yang tidak dikenali mengawasinya di dalam kem dan hubungan dengan penyokongnya di luar juga tidak selancar biasa. Dia berasa seolah-olah dia perlahan-lahan terperangkap dalam jaring gergasi yang tidak kelihatan. Punca kegelisahan itu adalah Pribet Hana. Selepas bapanya melawat, dia tidak lagi menentang secara terang-terangan seperti sebelum ini, tetapi pandangan matanya menjadi lebih keras dan tajam. Pandangan itu seolah-olah tahu segala-galanya, menusuk rasa bersalahnya yang paling dalam. Dan akhirnya, kegelisahannya menjadi kenyataan. Dia menerima maklumat daripada pemberi maklumat yang dia tanam bahawa USB Zulkarnain mungkin telah bocor keluar. Dan orang yang paling berkemungkinan memegang USB itu buat kali terakhir adalah Pribet Rahmat, rakan seangkatan Zulkarnain yang baru-baru ini sering berhubung dengan Hana. Semua kepingan teka-teki dicantumkan di kepala Datuk Razlan bin Saidek. Hana, anjing betina itu, cuba membocorkan rahsia kem kepada dunia luar melalui bapanya atau saluran lain. Dia yakin. Dia memutuskan bahawa dia tidak boleh membiarkan percikan api berbahaya ini lagi. Dia memutuskan untuk menjadikan Hana sebagai contoh untuk dipijak sepenuhnya supaya tiada askar lain yang berani menentangnya lagi. Dia mencipta tuduhan. Ingkar perintah dan penderhakaan terhadap pegawai atasan, cubaan membocorkan rahsia dalaman tentera dan bersekongkol dengan musuh untuk mencetuskan kekacauan di dalam kem. Tuduhan yang tidak masuk akal, tetapi di dalam kerajaan kecil ini, kata-katanya adalah undang-undang. Keesokan paginya, siren kecemasan berbunyi nyaring dan semua anggota Regimen Iskandar dikumpulkan di padang kawat dengan segera. Askar-askar hanya memandang sesama sendiri dengan wajah gelisah, tidak tahu apa yang sedang berlaku. Di atas pentas yang didirikan di tengah padang kawat, Datuk Razlan bin Saidek berdiri. Wajahnya merah padam kerana kemarahan dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Semua perhatian, suaranya bergema melalui pembesar suara di padang kawat yang sejuk. Hari ini, aku berdiri di sini untuk menghakimi seorang pengkhianat yang telah mencemarkan kehormatan Regimen Iskandar kita. Padang kawat berbisik mendengar perkataan pengkhianat. Polis tentera bawa masuk pesalah Pribet Hana. Apabila perintah Datuk Razlan bin Saidek dikeluarkan, dua polis tentera yang bertubuh besar menolak Hana yang tangannya diikat dengan kasar ke atas pentas. Dia mempunyai darah di sudut mulutnya dan seragam tenteranya koyak di sana-sini, seolah-olah dia telah dipukul semasa melawan. Tetapi dia tidak melutut. Dia berdiri tegak, memandang Datuk Razlan bin Saidek tanpa sedikit pun rasa takut. Dengar Pribet Hana pesalah, Datuk Razlan bin Saidek mula membaca penghakiman yang telah disediakan. Kamu telah melupakan tanggungjawab kamu sebagai rekrut, ingkar perintah pegawai atasan secara berulang kali dan menyebarkan khabar angin yang tidak disahkan untuk mencetuskan konflik dalam kem. Selain itu, kamu telah melakukan tindakan pengkhianatan yang tidak boleh dimaafkan, termasuk cubaan membocorkan rahsia ketenteraan dengan bersekongkol dengan kuasa luar. Bohong! Hana menjerit. Saya tak buat semua tu. Saya cuma cakap kebenaran. Diam! Datuk Razlan bin Saidek menampar pipinya. Pak! Tiada siapa yang akan percaya kata-kata kotor yang keluar dari mulut kau lagi. Hari ini, sebagai Panglima Division, aku akan mengajar engkau betapa menakutkannya undang-undang tentera di tempat ini. Dia mengeluarkan objek hitam panjang dari pinggangnya. Pada saat melihatnya, semua askar di padang kawat menahan nafas.
alat renjatan elektrik. Senjata maut dengan arus voltan tinggi yang digunakan untuk mengawal rusuhan. Inilah disiplin. Datuk Razlan bin Saidik melaung sambil menghidupkan suis alat renjatan itu. Jaz-z-z-z-z. Percikan api biru keluar dari hujung perenjat itu dengan bunyi yang menakutkan. Inilah harga bagi keingkaran. Polis tentera memegang kedua-dua belah tangan Hana untuk menghalangnya daripada melawan, dan dalam regimen Iskandar ini, kata-kata aku adalah undang-undang. Datuk Razlan bin Saidik meletakkan alat renjatan elektrik itu tepat di bahu Hana. Arga, jeritan memilukan yang hampir mustahil untuk dipercayai keluar dari mulut Hana. Seluruh badannya melengkung seperti busur dan mengeletar hebat di atas lantai. Bau busuk daging terbakar merebak ke seluruh padang kawat. Askar-askar tidak dapat melihat adegan ngeri itu dan menundukkan kepala atau menutup mata mereka. Beberapa orang mengepal penumbuk kerana marah, tetapi tiada siapa yang berani melangkah ke hadapan. Mereka telah melihat betapa menyedihkannya akhir penentangan. Datuk Razlan bin Saidik tersenyum puas menikmati ketakutan mereka. Masih tak cukup ke? Dia menghampiri Hana yang berhenti mengeletar dan meletakkan perenjat itu sekali lagi di sisi badannya. Hana tidak lagi menjerit, dia mengeluarkan bunyi rintihan dan rebah dengan mulut berbuih. Seluruh adegan itu diperhatikan oleh seorang lelaki di dalam lori lama di luar pagar kawat berduri, Jeneral Tan Sri Iskandar. Dia telah bergegas ke sana sebaik sahaja mendengar berita penahanan anaknya. Dan kini, dia terpaksa menyaksikan anak perempuannya, satu-satunya darah dagingnya yang lebih berharga daripada nyawanya, diseksa seperti binatang di hadapan matanya tanpa daya. Tiada riak wajah di wajahnya. Dia tidak menangis mahupun marah. Wajahnya seperti topeng batu yang dingin, seolah-olah semua emosi telah tersejat. Tetapi Tangannya menggenggam steering lori begitu kuat sehingga steering yang keras itu mengeluarkan bunyi kru, tuk dan pecah. Urat biru di belakang tangannya berkedut seperti ular. Dia tidak boleh menahan lagi. Tidak, dia tidak perlu menahan lagi. Datuk Razlan bin Saidik telah menggali kuburnya sendiri. Dia telah menyentuh sisik naga dewa yang sedang tidur. Jeneral Tan Sri Iskandar mengeluarkan telefon bimbit lamanya secara perlahan dari poket dan kemudian dia menekan lama pada nombor pintasan 1. Suara yang tegang kedengaran di hujung talian. Panglima. Akhirnya. Ini aku. Suara Jeneral Tan Sri Iskandar luar biasa tenang dan sunyi. Tetapi dalam kesunyian itu terkandung kemarahan ribut gergasi yang akan memusnahkan seluruh dunia. Dia memandang anaknya yang menderita dengan mata dingin dan menjatuhkan hukuman dari neraka. Laksanakan halilintar sekarang. Kesunyian yang menyesakkan mengalir dari hujung talian. Dia tahu apa maksud halilintar. Perintah Jeneral Tan Sri Iskandar berterusan. Setiap perkataannya kini seperti tukul besi tanpa belas kasihan yang akan jatuh ke atas langit regimen Iskandar. Sasaran Divisyen ke-3 Infanteri. Mulai saat ini kepung dan sekat seluruh kem sepenuhnya. Kerahkan semua unit pasukan khas udara PGK di bawah komando Angkatan Tentera dan semua anggota polis tentera di bawah markas tentera darat. Dia berhenti seketika dan menambah satu kata terakhir. Kata-kata terakhir itu adalah hukuman mati yang paling kejam dan memalukan yang dijatuhkan ke atas Datuk Razlan bin Saidik. Panglima Divisyen Major Jeneral Datuk Razlan bin Saidik. Jangan benarkan walau seekor semut pun keluar dari kem sehingga anjing itu merangkak keluar dengan berkaki ayam, bukan dengan bat tentera kotor yang dipakainya. Panggilan terputus. Di padang kawat, jeritan gila Datuk Razlan bin Saidik masih bergema. Bangun, pengkhianat. Penghakiman belum tamat. Tetapi dia tidak tahu. Penghakiman sebenar baru sahaja bermula bahawa bayangan kematian gergasi sedang melitupi langit di atas kepalanya tanpa bunyi.
Apabila yang tertinggi kehilangan segalanya di tempat yang paling rendah, kemarahannya lebih menakutkan dan lebih merosakkan daripada bencana alam. Semua orang akan tahu apa itu undang-undang sebenar Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Udara di dalam lori lama itu berat seperti wak panas. Jeneral Tan Sri Iskandar bersandar pada stereng, merenung skrin telefon bimbit kecil. Di skrin itu, pemandangan neraka yang dialami anaknya sedang disiarkan secara langsung. Pin baju kecil yang diserahkan kepada anaknya secara rahsia semasa melawat, ia bukan sekadar aksesori. Ia adalah kamera pengintip Ultra Mini dan alat pendengaran yang dibuat dengan teknologi paling canggih di markas Angkatan Tentera. Dia telah menyediakan langkah terakhir untuk memastikan keselamatan anaknya sekiranya berlaku yang paling buruk. Jazz, skrin bergegar hebat. Melalui pembesar suara, jeritan gila Datuk Razlan bin Saidek, bunyi ngeri perenjat elektrik dan jeritan pilu anaknya dalam kesakitan mengalir keluar. Intro, Jesse in. Saat jeritan itu kedengaran, dunia Jeneral Tan Sri Iskandar runtuh. Dia menutup matanya, wajahnya pucat seperti mayat tanpa darah dan bunyi giginya patah kedengaran melalui bibirnya yang diketap. Seluruh badannya menggeletar seperti daun kerana kemarahan yang tidak dapat ditahan. Negara ini yang telah dia korbankan seumur hidupnya untuk lindungi. Untuk melindungi nyawa dan harta benda rakyat, dia rela mengorbankan masa muda dan nyawanya. Tetapi kini, di dalam negara ini, di dalam pagar tentera, satu-satunya darah dagingnya, warisan terakhir isterinya yang telah meninggal dunia, sedang dirobek seperti binatang di tangan anjing gila. Dia tidak boleh menahan lagi. Tidak, dia tidak perlu menahan lagi. Semua kesedihan dan kesakitan seorang bapa kini bertukar menjadi kemarahan Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang dingin dan kejam. Dia perlahan-lahan mengeluarkan telefon bimbitnya yang sebenar, telefon satelit merah yang hanya dikeluarkan kepada Panglima Angkatan Tentera. Dan kemudian, dia menekan lama pada nombor pintasan 1. Suara yang tegang kedengaran serta-merta di hujung talian. Panglima, akhirnya. Tuan menghubungi kami. Orang yang menerima panggilan dari isteri PAT itu adalah orang yang paling rapat dengannya dan Ketua Pengarah Operasi Angkatan Tentera, Lieutenant General Datuk Seri Azman bin Jamal. Dia telah menyiapkan segala-galanya mengikut perintah Jeneral Tan Sri Iskandar selama beberapa hari yang lalu dan menunggu isyarat terakhirnya. Ini aku. Suara Jeneral Tan Sri Iskandar luar biasa tenang dan sunyi. Tiada sedikit pun emosi yang dapat dikesan di dalamnya. Hanya keheningan yang menakutkan. Seperti mata ribut yang akan menelan segalanya. Adakah kamu dengar jeritan anak perempuan aku? Lieutenant General Datuk Seri Azman sedang melihat rakaman langsung yang dihantar oleh kamera pengintip Jeneral Tan Sri Iskandar melalui skrin besar di bilik kawalan markas Angkatan Tentera. Dia mengepal penumbuknya. Ya, Panglima, saya dengar jelas. Bagus, Jeneral Tan Sri Iskandar membuka matanya. Matanya bukan lagi mata manusia. Ia adalah mata dewa yang marah, yang akan menghakimi dan memusnahkan segalanya. Dia merenung skrin, di mana anaknya sedang menderita dengan mata dingin dan menjatuhkan hukuman dari neraka. Laksanakan protokol halilintar sekarang juga. Dengan satu perkataan itu, semua udara di bilik kawalan markas Angkatan Tentera membeku, halilintar. Protokol operasi kecemasan tahap tertinggi tentera yang membenarkan Panglima Angkatan Tentera untuk memanggil semua aset tentera darat Malaysia, mengabaikan semua rantaian perintah sekiranya berlaku keadaan kecemasan negara. Ia adalah protokol legenda yang hanya muncul dalam senario latihan peperangan selama berpuluh-puluh tahun. Lieutenant General Datuk Seri Azman menelan air liur. Faham, Panglima. Apakah sasarannya? Perintah seterusnya keluar dari mulut Jeneral Tan Sri Iskandar. Setiap perkataannya kini seperti tukul besi tanpa belas kasihan yang akan jatuh ke atas langit Regimen Iskandar.
Sasaran Division ke-3 Infanteri mulai waktu ini kepung dan sekat seluruh kem sepenuhnya. Kerahkan semua unit pasukan khas udara PGK di bawah komando Angkatan Tentera dan semua anggota polis tentera di bawah Markas Tentera Darat. Perintahnya melangkaui imajinasi, menggunakan pasukan elit bersaiz kor untuk menundukkan hanya satu division. Ini adalah perintah yang melebihi tindak balas berlebihan ke tahap pembasmian setara dengan menumpaskan pemberontakan. Panglima, adakah perlu sampai begitu? Lieutenant General Datuk Seri Azman tidak dapat menghabiskan kata-katanya. General Tan Sri Iskandar memotongnya. Dia berhenti seketika dan menambah satu kata terakhir. Kata-kata terakhir itu adalah hukuman mati yang paling kejam dan memalukan yang dijatuhkan ke atas Datuk Razlan bin Saidek. Panglima Division Major General Datuk Razlan bin Saidek, suaranya mengandungi kesejukan neraka. Jangan benarkan walau seekor semut pun keluar dari kem sehingga anjing itu merangkak keluar dengan berkaki ayam, bukan dengan bat tentera kotor yang dipakainya. Saya terima perintah, Tuan Panglima. Lieutenant General Datuk Seri Azman menjawab dengan suara yang sayu. Panggilan terputus. Bilik kawalan Markas Angkatan Tentera segera bertukar kepada keadaan perang. Puluhan pegawai operasi mula bergerak dengan teratur. Hubungi Panglima Komando Khas, sediakan semua anggota Black Beret untuk berlepas segera. Maklumkan kepada Ketua Polis Tentera, sekat semua jalan menuju ke Division ke-3. Minta sokongan tentera udara, segera sekat dan pantau semua komunikasi di ruang udara Division ke-3. Unit-unit paling kuat dan paling rahsia Tentera Darat Malaysia mula bangun serentak atas perintah seorang lelaki. Di pangkalan pasukan khas di luar bandar, anggota pasukan khas Black Beret yang bersenjata lengkap mula menaiki helikopter Black Hawk. Di pangkalan polis tentera di Kuala Lumpur, kenderaan berperisai beroda besar mula bergerak dengan bunyi yang kuat. Ribut gergasi baru sahaja membuka matanya. Datuk Razlan bin Saidek masih belum tahu bahawa orang yang dia sentuh bukanlah bapa biasa seorang rekrut, tetapi dewa di puncak tentera negara ini. Dia masih mabuk dengan kerajaan kecilnya, meneruskan permainan diktator gilanya di tengah padang kawat. Bangun, pengkhianat! Penghakiman belum tamat! Jeritannya bergema kosong di padang kawat, tetapi dia tidak tahu. Penghakiman sebenar baru sahaja bermula. Bahawa bayangan kematian gergasi sedang melitupi langit di atas kepalanya tanpa bunyi dan tidak dapat dielakkan. Apabila yang tertinggi kehilangan segalanya di tempat yang paling rendah, kemarahannya lebih menakutkan dan lebih merosakkan daripada bencana alam. Semua orang akan tahu apa itu undang-undang sebenar Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Langit di kem Regimen Iskandar luar biasa sunyi. Datuk Razlan bin Saidek mabuk dengan rasa kemenangannya, menendang-nendang Hana yang rebah dan tidak sedarkan diri. Dia tersenyum puas apabila melihat singa betina muda yang berani menentang kuasa mutlaknya telah tumbang sepenuhnya. Bawa dia pergi, kurung dalam bilik kurungan, jangan bagi makan, sampai dia merangkak di kaki aku dan memohon maaf. Tepat pada saat dia mengeluarkan perintah terakhirnya. Duk 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 duk. Bunyi rendah dan tidak menyenangkan, seperti bumi bergegar, mula kedengaran dari jauh. Pada mulanya ia lemah, tetapi bunyi itu cepat menjadi lebih kuat tanpa kawalan. Ia seperti bunyi guruh dan seperti petanda gempa bumi gergasi. Apa bunyi itu? Datuk Razlan bin Saidek berkerut dahi dan memandang ke langit. Semua askar di padang kawat juga memandang ke sekeliling dengan pandangan gelisah. Akhirnya mereka muncul. Di seberang rabung gunung yang mengelilingi kem, titik-titik hitam mula memenuhi langit seperti sekumpulan belalang gergasi. 1, 2, 10, 20, 30. Bilangannya tidak terkira. Titik-titik hitam itu dengan cepat bertukar menjadi burung besi gergasi, helikopter UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook.
Semua helikopter yang boleh digunakan dari Komando Operasi Penerbangan Tentera Darat Malaysia berpusu-pusu ke ruang udara Regimen Iskandar seolah-olah hari kiamat. Apa tu? Latihan ke? Kenapa tak ada laporan? Datuk Razlan bin Saidik menjerit ke arah Ketua Staf Operasi dalam keadaan panik. Hubungi unit atasan segera. Tanya apa yang sedang berlaku. Tetapi wajah Ketua Staf Operasi sudah pucat lesi. Panglima. Komunikasi. Semua komunikasi terputus. Tiada cara untuk berhubung dengan dunia luar. Pada saat itu, bunyi letupan gergasi meletus serentak di pintu utama dan belakang kem serta di semua pos kawalan luar. Pintu besi yang berat koyak seperti kertas dan polis tentera yang diketuai oleh kenderaan berperisai Brodor K808 bergegas masuk ke dalam kem menyebabkan awan debu. Mereka tanpa berlengah mula menawan semua kemudahan utama dan jalan raya dan menundukkan semua anggota yang menentang secara paksa. Di langit, anggota pasukan khas Black Beret yang turun dari helikopter Black Hawk telah menguasai sepenuhnya bilik kawalan dan gudang senjata. Dalam masa beberapa minit sahaja, Regimen Iskandar telah bertukar menjadi penjara besi gergasi yang terputus sepenuhnya dari dunia luar. Datuk Razlan bin Saidik berdiri terpaku, tidak percaya dengan adegan yang terbentang di hadapan matanya. Pemberontakan, kudeta atau perang. Kepalanya dipenuhi kekacauan. Dia telah berkhidmat dalam tentera seumur hidupnya, tetapi dia tidak pernah melihat kekerasan yang begitu besar dan sepihak. Ia seolah-olah tentera dewa telah turun. Siapa? Siapa anjing gila yang berani? Saat dia berbisik dalam ketakutan, pemandangan yang sukar dipercayai muncul di matanya. Melalui pintu utama yang pecah, sebuah lori kargo 1 tan lama dan berkarat meninggalkan semua kenderaan berperisai dan anggota bersenjata di belakang masuk ke padang kawat dengan sangat perlahan, seolah-olah seorang maharaja sedang berarak. Diuge, diuge, diuge. Bunyi enjin lori yang lusuh itu mengeluarkan aura menakutkan yang seolah-olah menelan semua bunyi di sekelilingnya. Semua anggota pasukan khas dan polis tentera berdiri dalam keadaan sedia memberikan tabik hormat yang paling sempurna kepada lori lama itu yang melalui jalan mereka. Lori itu berhenti di tengah padang kawat tepat di hadapan Datuk Razlan bin Saidik, KRERAK. Pintu pemandu terbuka dan seorang lelaki keluar. Dia adalah bapa tua yang miskin dan berpakaian kerja lusuh yang telah dia hina dan malukan di pos kawalan beberapa hari yang lalu, Jeneral Tan Sri Iskandar bin Hashim. Datuk Razlan bin Saidik meragui matanya seketika. Orang tua, macam mana dia boleh ada di sini? Tetapi saat berikutnya, dia tidak dapat bernafas. Jeneral Tan Sri Iskandar tidak lagi memakai pakaian kerja lusuh. Di bahunya, 4 bintang berlian bersinar terang seperti bima sakti di malam hari. Simbol kuasa mutlak yang hanya dibenarkan untuk seorang sahaja, puncak 600,000 anggota tentera darat Malaysia. Pangkat Jeneral, Panglima Angkatan Tentera, PAT. Dia bersandar pada pintu lori lama dan merenung Datuk Razlan bin Saidik tanpa berkata apa-apa. Matanya bukan lagi mata seorang bapa yang risau akan anaknya. Ia adalah mata dewa, raja segala tentera yang datang untuk menghakimi binatang bodoh yang telah menceroboh wilayahnya dan menyentuh anaknya. Panglima, Panglima Angkatan Tentera. Suara Datuk Razlan bin Saidik keluar dengan bunyi koyakan di udara, penuh rasa tidak percaya. Kedua-dua kakinya mula menggeletar seperti daun. Jeneral Tan Sri Iskandar tidak menjawab. Dia berjalan perlahan-lahan, sangat perlahan, ke arah Hana yang terbaring. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah langit dan bumi membuka jalan untuknya. Lelaki paling berkuasa di Malaysia. Tetapi kini, langkahnya hanyalah langkah seorang bapa biasa yang menuju ke arah anak perempuannya yang cedera. Dia tiba di hadapan anaknya. Dia menanggalkan jaket padangnya dengan 4 bintang yang bersinar di bahunya.
Dan kemudian dia menutupinya dengan perlahan dan sangat lembut di atas tubuh anaknya yang tidak sedarkan diri. Kehangatan seorang bapa membaluti tubuh anaknya yang mula sejuk dan dia berdiri tegak. Dia berpaling, matanya akhirnya menghala ke Datuk Razlan bin Siddiq yang kini terduduk di lantai, menggeletar. Pada saat itu, Datuk Razlan bin Siddiq tahu nerakanya baru sahaja bermula, bahawa penghakiman yang lebih teruk dan lebih memalukan daripada sebarang kematian sedang menunggunya. Masa di padang kawat seolah-olah terhenti sepenuhnya. Bunyi mengerikan puluhan helikopter yang memancar dari langit menelan dunia, tetapi tiada bunyi yang kedengaran di tanah. Ratusan ribuan askar hanya memandang kosong pada adegan yang tidak nyata di hadapan mereka, melupakan cara untuk bernafas. Sebuah lori lama dan berkarat dan di hadapannya berdiri Jeneral Tan Sri Iskandar, Panglima Angkatan Tentera, legenda hidup Tentera Darat Malaysia. Datuk Razlan bin Siddiq terduduk di lantai, tidak berani mengangkat kepala. Dalam pandangannya, hanya bot tempur yang berdebu dan seluar seragam jeneral yang lurus terbentang di atasnya. Dia tidak berani memandang wajah dewa di sebalik itu. Otaknya enggan menerima keadaan ini, bahawa orang tua yang dia hina sebagai barang besi buruk beberapa hari lalu adalah Panglima Angkatan Tentera di puncak 600,000 anggota tentera. Panglima Angkatan Tentera. Suara hampir tidak kedengaran. Seperti bunyi nyamuk keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya menggeletar tidak terkawal. Jeneral Tan Sri Iskandar setelah menutup tubuh anaknya yang tidak sedarkan diri dengan jaket padangnya, berpaling perlahan. Kesedihan dan kasih sayang seorang bapa yang dia tunjukkan ketika melihat anaknya hilang sepenuhnya dari wajahnya. Kini, di wajahnya hanya tinggal kemarahan yang dingin dan menakutkan yang mengandungi semua kesejukan neraka. Dia berjalan ke arah Datuk Razlan bin Siddiq. Tok, tok, tok. Bunyi butnya bergema di padang kawat yang senyap, berirama dan kejam seperti bunyi jarum jam yang mengumumkan hukuman mati. Dia berhenti betul-betul di hadapan Datuk Razlan bin Siddiq yang menyarap dan menggeletar di kakinya. Dia merenungnya untuk masa yang lama tanpa berkata apa-apa. Kesunyian itu lebih berat dan lebih teruk daripada sebarang jeritan atau teguran. Datuk Razlan bin Siddiq tidak dapat bernafas dengan betul di bawah tekanan seolah-olah gunung gergasi sedang menimpanya. Akhirnya, mulut Jeneral Tan Sri Iskandar terbuka. Suaranya luar biasa tenang dan rendah, tetapi setiap perkataan itu seperti kepingan ais tajam yang menusuk jantung Datuk Razlan bin Siddiq. Mejar Jeneral Datuk Razlan bin Siddiq. Dia memanggil pangkat dan nama Datuk Razlan bin Siddiq. Angkat kepala kamu. Datuk Razlan bin Siddiq mengangkat kepalanya sangat perlahan seperti patung yang patah lehernya dan akhirnya dia berhadapan. Wajah dewa yang marah yang datang untuk menghakimi harga semua dosa yang telah dilakukannya. Matanya bukan mata manusia. Ia adalah mata yang maha mutlak, yang melihat segala-galanya, mengingati segala-galanya dan tidak pernah berbelah bahagi. Kau kata, ya? Suara Jeneral Tan Sri Iskandar berterusan. Kau kata, dalam regimen Iskandar ini, kata-kata kau adalah undang-undang. Badan Datuk Razlan bin Siddiq tersentak mendengar kata-kata itu. Kata-kata sombong yang pernah dia ucapkan kini kembali menjadi pedang yang mengacu ke lehernya. Bagus. Senyuman dingin seperti ais terukir di bibir Jeneral Tan Sri Iskandar. Kalau begitu, dengar undang-undang aku sekarang. Dia tidak lagi bercakap dengan Datuk Razlan bin Siddiq. Dia mengangguk ke arah Lieutenant General Datuk Seri Azman, Ketua Pengarah Operasi Angkatan Tentera yang berdiri di belakangnya. Lieutenant General Datuk Seri Azman segera mengeluarkan pistol dari sarungnya dan menembak sekali ke udara. Tang! Bunyi tembakan yang tajam meredam semua bunyi di padang kawat. Semua mata askar sekali lagi tertumpu pada Jeneral Tan Sri Iskandar yang berdiri di luar pentas. Jeneral Tan Sri Iskandar mengambil pembesar suara dari tangan seorang polis tentera.
Dan kemudian, dengan suara sebenarnya, dia mengeluarkan perintah pertama kepada semua anggota Regimen Iskandar. Anda semua tahu lebih baik daripada sesiapa pun apa yang berlaku kepada komander anda, Major General Datuk Razlan bin Saidek. Suaranya seperti guruh. Aku adalah General Tan Sri Iskandar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Semua askar yang berkumpul di padang kawat berdiri tegak secara tidak sedar kerana terkejut dan kaget mendengar pengumumannya. Hari ini, aku datang ke tempat ini untuk menghakimi pengkhianat yang telah mencemarkan kehormatan askar dan menderhaka rakan seperjuangan serta untuk memulihkan disiplin Regimen Iskandar yang telah runtuh. Dia menendang Datuk Razlan bin Saidek yang meniarap di lantai dengan hujung butnya. Major General Datuk Razlan bin Saidek, Panglima Divisyen ke-3 Infanteri, dipecat dari semua jawatan berkuat kuasa mulai saat ini. Selain itu, dia ditahan serta-merta di tempat ini atas tuduhan penyalahgunaan kuasa, penderaan, bersubahat dalam pembunuhan dan penderhakaan setaraf dengan pemberontakan. Sebaik sahaja hukuman dijatuhkan, polis tentera yang bersenjata bergegas dan menarik kedua-dua tangan Datuk Razlan bin Saidek dengan kasar. Ini tidak sah. Walaupun Panglima Angkatan Tentera, Tuan tidak boleh mengabaikan prosedur begini. Datuk Razlan bin Saidek melawan hingga ke akhir, tetapi 2 bintang pangkat Major General di bahunya ditarik keluar tanpa daya oleh tangan polis tentera. Gari besi yang sejuk dipasang di pergelangan tangannya. Penghinaan yang sama yang dia lakukan kepada anak perempuannya. Hukuman yang sama yang dia jatuhkan kepada orang lain kini diterima sendiri di hadapan semua bawahannya. Prosedur? General Tan Sri Iskandar mengejeknya. Adakah kau fikir tentang prosedur ketika engkau mengacukan perenjat elektrik ke atas anak perempuan aku? Di manakah prosedur itu ketika kau menuduh askar yang tidak bersalah sebagai pengkhianat? Suaranya semakin kuat kerana marah. Undang-undang tentera tidak wujud untuk kau pijak dan eksploitasi bawahan yang tidak berdaya seperti kau, anjing. Ia wujud untuk melindungi kehormatan dan nyawa anggota kita yang berkorban untuk negara daripada sampah seperti kau. Dia menghalang laluan Datuk Razlan bin Saidek yang sedang ditarik pergi. Dan kemudian, dia meninggalkan satu kata terakhir di telinganya, seperti bisikan neraka yang hanya dapat didengar olehnya. Dan satu lagi perkara, semua kecederaan yang kau ukir di tubuh anak perempuan aku dan semua penghinaan yang kau berikan kepada aku akan aku balas perlahan-lahan dan adil berasingan daripada hukuman undang-undang atas nama seorang bapa. Pandangan matanya menjanjikan. Neraka Datuk Razlan bin Saidek baru sahaja bermula. General Tan Sri Iskandar tidak memandangnya lagi. Dia mengarahkan anggota perubatan untuk membawa anak perempuannya ke Hospital Tentera Diraja dengan cara yang paling selamat dan terpantas. Dan dia berpaling perlahan untuk peringkat penghakiman seterusnya yang belum berakhir. Di tangannya terdapat USB kecil yang mengandungi semua kebenaran yang diberikan oleh Prebet Rahmat. Sudah tiba masanya untuk mendedahkan segala-galanya tentang sandiwara jijik ini kepada umum. Kesunyian berat bercampur dengan jangkaan yang tidak dapat dijelaskan melingkari padang kawat yang ditinggalkan oleh Datuk Razlan bin Saidek yang ditarik pergi oleh polis tentera. Askar-askar masih tidak dapat memahami sepenuhnya situasi yang berlaku di hadapan mata mereka, tetapi satu perkara yang pasti mereka tahu. Era Regimen Iskandar yang seperti neraka akhirnya akan berakhir. General Tan Sri Iskandar memerhatikan helikopter yang membawa anak perempuannya hilang sepenuhnya di langit. Kesedihan dan kerisauan seorang bapa yang sejenak melintas di matanya kembali menjadi mata komander yang dingin seperti keluli sebaik sahaja helikopter itu hilang dari pandangan. Dia menyerahkan USB kecil di tangannya kepada Lieutenant General Datuk Seri Azman yang berdiri di sebelahnya. Dah sedia? Ya, Panglima. Semua sudah siap. Atas isyarat Lieutenant General Datuk Seri Azman, anggota Juruterajaya yang menunggu mula bergerak dengan teratur. Mereka mula memasang skrin LED mudah alih gergasi di tempat pentas yang telah didirikan di tengah padang kawat.
Dalam masa beberapa minit sahaja, skrin besar seperti pawagam luar didirikan di mana semua askar di padang kawat dapat melihatnya. Askar-askar berbisik-bisik. Tiada siapa yang tahu mengapa Panglima Angkatan Tentera tiba-tiba memasang skrin gergasi dalam situasi kecemasan ini. Beberapa pegawai yang merupakan boneka Datuk Razlan bin Saidek yang belum ditangkap dan bersembunyi di kalangan askar memandang sesama sendiri dengan pandangan gelisah. Akhirnya, skrin dipasang dan dengan bunyi jazz yang bising, skrin menyala. Jeneral Tan Sri Iskandar sekali lagi memegang pembesar suara. Suaranya bergema di seluruh padang kawat. Aku tahu. Dia mula bercakap perlahan-lahan. Aku tahu bahawa ramai di antara kamu telah merintih di bawah keganasan dan eksploitasi yang tidak adil selama beberapa tahun yang lalu. Dan betapa bodohnya untuk menuntut keadilan di neraka itu dan betapa mudahnya untuk berdiam diri. Aku tidak berdiri di sini untuk menyalahkan kamu. Suaranya mengandungi kesedihan yang mendalam dan pemahaman, bukan kemarahan. Aku berdiri di sini hari ini untuk menunjukkan kepada kamu dengan mata kamu sendiri sebab mengapa kamu terpaksa berdiam diri. Betapa hodoh dan korupnya raksasa yang kamu taati sebagai komander kamu. Dan bagaimana raksasa itu menutup mata dan telinga kamu dan membuat kamu tidak mempercayai satu sama lain. Dia mengangguk ke arah Lieutenant General Datuk Seri Azman, mainkan. Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, video mula dimainkan di skrin gergasi, kotak Pandora yang dirakam oleh Pribet Zulkarnain dengan mempertaruhkan nyawanya, akhirnya dibuka kepada dunia. Permulaan video adalah gudang lama yang biasa di kem itu. Di skrin, Datuk Razlan bin Saidek menampar pipi seorang askar muda tanpa sebab. Bunyi pak bergema jelas melalui pembesar suara dan keluhan perlahan kedengaran di seluruh padang kawat. Itu adalah keganasan biasa yang mereka saksikan atau alami hampir setiap hari selama beberapa tahun yang lalu. Video seterusnya. Datuk Razlan bin Saidek dan anak buahnya sedang mengira wang perlindungan yang mereka rampas daripada askar-askar dan ketawa. Bulan depan, naikkan target 2 kali ganda. Siapa yang tak dapat capai, jangan harap nak selamat. Apabila suara sombong Datuk Razlan bin Saidek bergema, askar-askar mengepal penumbuk kerana marah. Mereka berasa dikhianati yang tidak tertanggung apabila menyedari gaji kecil mereka hilang untuk kos minuman keras orang-orang ini. Video berterusan, adegan menukar enjin lori tentera terkini dengan enjin terpakai yang hampir rosak. Adegan menjual bekalan pakaian musim sejuk yang sepatutnya melindungi askar di pasaran gelap. Malah, adegan mencuri makanan mereka sendiri untuk mengadakan parti mewah. Semua jenayah mereka terbentang satu persatu, jelas di hadapan mata semua askar. Kesunyian yang menguasai padang kawat kini perlahan-lahan bertukar menjadi bisikan kemarahan. Anjing-anjing. Kami berkhidmat di bawah orang-orang ini. Kata-kata kesat dan kemarahan mula meletus di sana-sini. Dan akhirnya, video terakhir. Rakaman swafoto Pribet Zulkarnain yang meninggalkan wasiat terakhirnya dengan wajah yang ketakutan. Saya sangat takut. Saya rakam Panglima Division Datuk Razlan bin Saidek berjumpa untuk membekalkan ves kalis peluru yang rosak dengan wang tunai. Apabila suara Zulkarnain yang bergetar bergema, padang kawat sekali lagi diselubungi kesunyian yang menyesakkan. Kemudian, adegan Datuk Razlan bin Saidek mencekik leher Zulkarnain dan mengugutnya muncul. Saya tak sabar untuk latihan esok. Nak bertaruh tak sama ada ves kalis peluru terkini yang akan kau pakai tu boleh menahan peluru atau tidak. Itu adalah pengumuman pembunuhan yang jelas. Semua askar mengesahkan dengan mata mereka sendiri bahawa kematian Zulkarnain sama sekali bukan kemalangan. Video berakhir dan skrin menjadi gelap, tetapi api di padang kawat baru sahaja mula menyala. Bunga api kemarahan membara di mata ribuan askar. Mereka telah ditipu. Mereka tidak tahu bahawa rakan seperjuangan mereka telah dibunuh di tangan raksasa hodoh ini.
Jeneral Tan Sri Iskandar sekali lagi memegang pembesar suara. Suaranya kini seperti api yang menyemarakkan kemarahan mereka. Adakah kamu semua telah melihatnya? Inilah wajah sebenar orang yang kamu taati. Inilah sebab mengapa kamu terpaksa berdiam diri. Kamu bukan pengecut, kamu hanyalah tebusan syaitan dalam seragam tentera. Dia menuding jari ke arah boneka utama Datuk Razlan bin Saidek yang masih berlutut di sudut padang kawat belum ditangkap. Di sana ada kutu-kutu yang menghisap darah kamu. Mereka adalah pembunuh yang membunuh rakan seperjuangan kamu. Polis tentera, tahan pengkhianat-pengkhianat itu sekarang. Sebaik sahaja perintahnya dikeluarkan, polis tentera bergegas dan menangkap semua pegawai korup yang berdiri di sana. KREK, bunyi gari besi sejuk dipasang bergema di sana sini di padang kawat. Tetapi penghakiman Jeneral Tan Sri Iskandar tidak berakhir di situ. Dia tahu gelombang kemarahan besar ini tidak boleh berakhir begitu sahaja. Kemarahan ini mesti disuburkan menjadi tenaga gergasi untuk mereformasi tentera yang korup dari akarnya. Dan permulaannya adalah di tempat ini, dengan membiarkan askar sendiri menegakkan keadilan dengan tangan mereka. Penghakiman sebenar beliau baru sahaja hendak bermula. Dia bersedia untuk melemparkan soalan terakhir kepada semua askar di padang kawat. Soalan itu akan menjadi soalan paling penting dan paling hebat untuk membangkitkan semula Regimen Iskandar yang telah runtuh ini. Setelah tayangan video berakhir, padang kawat Regimen Iskandar bertukar menjadi relau kemarahan gergasi. Di mata askar, pengkhianatan, kesedihan dan kemarahan yang tertahan bercampur dan membara. Mereka menggigil kerana jijik apabila menyedari mereka telah taat kepada raksasa. Datuk Razlan bin Saidek yang berlutut di sudut padang kawat dipegang kedua-dua tangannya oleh polis tentera mula ketawa seperti orang gila melihat semua adegan ini. Hahaha. Jadi apa? Kau nak buat apa? Dia melawan dalam keadaan hilang akal sepenuhnya. Ya, aku buat. Aku buat semuanya. Tapi ada bukti ke? Dia menjerit dengan mata yang penuh kebencian ke arah Jeneral Tan Sri Iskandar. Iskandar, kau ingat kau Panglima Angkatan Tentera, kau boleh buat apa sahaja. Kau berani sentuh aku hanya kerana anak perempuan kau. Bagus, mari kita lihat. Kau ingat empayar yang aku bina selama berpuluh-puluh tahun ni akan runtuh hanya dengan beberapa video lama? Dia percaya pada penyokongnya. Dia melawan hingga ke akhir, mempercayai bahawa ramai ahli politik dan orang atasan tentera di mana wang gelapnya mengalir akan menyelamatkannya. Dia merancang untuk menjadikan semua ini sebagai konspirasi politik. Semua ni palsu. Ini perangkap yang dirancang oleh mereka untuk menjatuhkan aku. Tepat pada saat jeritan gilanya bergema di padang kawat. Duk, duk, duk. Bunyi yang berbeza daripada helikopter serangan sebentar tadi, lebih berat dan lebih stabil, mula bergema. Sebuah helikopter mendarat di ruang udara padang kawat. Di badan helikopter itu, perkataan pasukan siasatan khas bersama Kementerian Pertahanan terukir dengan jelas. Helikopter itu mendarat di tengah padang kawat, betul-betul di hadapan Jeneral Tan Sri Iskandar. Wush, pintu terbuka dan orang yang keluar bukanlah askar bersenjata. Mereka adalah pendakwa raya tentera yang bermata tajam dan penyiasat forensik kewangan berpakaian sut kemas. Di tangan mereka terdapat kotak-kotak fail berat yang dicop, rahsia. Pendakwa raya tentera yang mengetuai pasukan siasatan menghampiri Jeneral Tan Sri Iskandar dan memberi tabik hormat. Hormat Panglima, kami telah menyelesaikan semua persiapan seperti yang diperintahkan. Jeneral Tan Sri Iskandar mengambil mikrofon sekali lagi. Dia memandang Datuk Razlan bin Saidek yang sedang melawan seperti cacing yang malang dan dengan kejar memusnahkan harapan terakhirnya. Meja Jeneral Datuk Razlan bin Saidek, suara Jeneral Tan Sri Iskandar kini adalah suara keluli dingin tanpa sebarang emosi. Kau tanya ada bukti ke? Aku akan beritahu kau. Saat ini, semua akaun bank rahsia engkau di Switzerland dan Kepulauan Cayman telah dibekukan. Dengan satu perkataan itu, senyuman hilang dari wajah Datuk Razlan bin Saidek. Jeneral Tan Sri Iskandar tidak berhenti. Dan aku juga beritahu kau
bahawa rangkaian pengubahan wang haram melalui puluhan syarikat hantu yang kau kendalikan selama 10 tahun yang lalu telah dimusnahkan sepenuhnya oleh pasukan kerjasama kehakiman Malaysia, Amerika Syarikat dan Switzerland hanya 5 minit yang lalu. Apa yang ada di dalam kotak ini adalah bunyi empayar kau yang runtuh. Dengar baik-baik. Mata Datuk Razlan bin Siddiq membesar kerana ketakutan. Kubu terakhirnya, kuasa wang yang sangat diyakininya, telah hilang seperti fata morgana di hadapan matanya. Dia tidak tinggal apa-apa lagi. Hei! Tidak, rintihan yang sia-sia keluar dari mulutnya. Tetapi penghakiman sebenar Jeneral Tan Sri Iskandar bukanlah itu. Dia sedang menyediakan penghakiman yang lebih asas dan lebih menakutkan, melangkaui penghakiman undang-undang. Dia berpaling ke arah ribuan askar yang memenuhi padang kawat, memegang mikrofon. Suaranya kini seperti guruh. Aku menyeru semua anggota Regimen Iskandar. Selama beberapa tahun yang lalu, kamu dipaksa untuk berdiam diri. Kamu terpaksa menutup mata terhadap penyelewengan dan mengabaikan penderitaan rakan seperjuangan. Apakah harga kebisuan itu? Kematian rakan seperjuangan kita, Pribet Zulkarnain yang tidak bersalah. Tetapi kini, masa kebisuan telah berakhir. Dia meraung dengan seluruh kekuatannya. Kini, masanya untuk menyuarakan suara kamu. Masanya untuk menunjukkan kemarahan kamu. Sekarang, semua anggota yang pernah dipukul atau dieksploitasi secara tidak adil oleh Datuk Razlan bin Siddiq dan boneka-bonekanya melangkah ke hadapan satu langkah. Itu adalah pertaruhan besar. Jika askar-askar terlalu takut dan tiada siapa yang melangkah ke hadapan, semua ini mungkin berakhir sebagai dendam peribadi Panglima Angkatan Tentera. Kesunyian yang menyesakkan melingkari padang kawat. Ribuan askar saling berpandangan, teragak-agak. Ingatan ketakutan yang terkumpul selama bertahun-tahun di dalam tubuh mereka menghalang langkah mereka. Beberapa saat terasa panjang seperti beberapa minit. Tepat pada saat senyuman sinis mula terukir semula di bibir Datuk Razlan bin Siddiq, tiba-tiba, di barisan hadapan padang kawat, seorang yang hanya dapat berdiri dengan bantuan anggota perubatan. Rekrut wanita dengan mata yang tidak pernah tunduk walaupun seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Anak perempuan Jeneral Tan Sri Iskandar, Pribet Hana. Dia menggerakkan kakinya yang menggeletar dan melangkah ke hadapan satu langkah yang sangat kecil dan tidak berdaya. Tetapi langkah itu adalah keretakan pertama yang meruntuhkan empangan gergasi yang membeku. Bermula dengan langkah berani Hana itu, seorang, dua rakan-rakannya mula melangkah ke hadapan dengan teragak-agak di sebelahnya. Pergerakan mereka merebak seperti api liar. 10, puluhan, 100. Akhirnya, ribuan askar seolah-olah telah berjanji serentak melangkah ke hadapan satu langkah. Gedebum. Bunyi ribuan bat tentera menghentak tanah pada masa yang sama. Itu bukan hanya bunyi tapak kaki. Itu adalah laungan gergasi orang yang tertindas, yang tidak mahu berdiam diri lagi. Ia adalah kemarahan gelombang manusia yang hidup ke arah kuasa korup. Datuk Razlan bin Siddiq benar-benar hilang akal melihat adegan yang terbentang di hadapan matanya. Ribuan askar yang dia anggap seperti cacing dan pijak sesuka hati kini membanjirinya sebagai tembok penghakiman gergasi. Di matanya, dia tidak lagi melihat askar yang hidup. Mereka kelihatan seperti ribuan roh Pribet Zulkarnain yang mati secara tidak adil. Arg! Dia akhirnya runtuh sepenuhnya. Dia mula berguling di lantai, menutup telinganya dan menjerit seperti orang gila. Empayarnya berakhir sepenuhnya dan menyedihkan di bawah bunyi tapak kaki askar yang tidak bernama yang paling dia anggap remeh. Jeneral Tan Sri Iskandar melihat adegan itu dengan mata yang bersemangat. Dia melihat kuasa sebenar Malaysia yang sangat dia ingin lindungi. Ia bukan askar dengan 4 bintang di bahu. Ia terletak pada keberanian anak muda yang tidak bernama yang rela melangkah ke hadapan apabila semua orang takut dan berdiam diri. Dia memberikan perintah terakhir kepada ketua polis tentera.
Bawa pengkhianat dan semua boneka-bonekanya pergi sekarang. Polis tentera menghampiri Datuk Razlan bin Siddiq yang hilang akal dan rakan-rakannya yang menggeletar ketakutan dan memasang gari besi yang sejuk. Ribuan askar yang berkumpul di padang kawat hanya memerhatikan adegan itu secara senyap. Di mata mereka, tidak lagi ada ketakutan, tetapi kebanggaan yang membara kerana telah menegakkan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Hari yang paling panjang telah berakhir dan fajar baharu mula menyinari langit Regimen Iskandar. Setelah Halilintar berlalu, pagi baharu menyinari Regimen Iskandar. Datuk Razlan bin Siddiq dan empayarnya yang korup runtuh sepenuhnya dalam satu malam. Mahkamah Tentera Tertinggi menetapkan kes ini sebagai tindakan pengkhianatan terburuk yang menggoncang keselamatan negara. Pelaku utama Datuk Razlan bin Siddiq dan boneka-boneka utamanya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan puluhan pegawai yang bersubahat atau berdiam diri dalam jenayah mereka juga dilucutkan seragam tentera dan dihantar ke penjara yang dingin. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Iskandar mengeluarkan arahan khas bahawa semua ratusan juta ringgit wang gelap yang dirampas dari akaun rahsia Datuk Razlan bin Siddiq mesti digunakan untuk Regimen Iskandar. Hasratnya adalah wang itu yang terkumpul dengan mengeksploitasi darah dan peluh askar harus dikembalikan kepada pemilik sebenar, iaitu askar. Peralatan latihan lama dan berbahaya semuanya digantikan dengan model terkini. Blok kediaman askar yang bocor diubah suai menjadi selesa seperti hotel dan diet yang tidak seimbang digantikan dengan makanan sihat yang kaya dengan nutrisi dan lazat. Dan yang paling penting, Jawatan Kuasa Inovasi Budaya Tentera ditubuhkan untuk melindungi hak asasi askar dan mendengar suara mereka. Dalam masa beberapa bulan sahaja, Regimen Iskandar telah dilahirkan semula sebagai kem yang paling telus dan paling selesa untuk didiami dalam Tentera Darat Malaysia. Beberapa bulan kemudian, Majlis Perasmian Panglima Divisyen Baharu Regimen Iskandar diadakan. Panglima Divisyen yang baru dilantik adalah orang yang dipilih sendiri oleh Jeneral Tan Sri Iskandar, seorang yang terkenal jujur dan berintegriti. Dalam ucapan perasmiannya, dia hanya menjanjikan satu perkara. Saya berjanji untuk menjadi rakan seperjuangan kamu terlebih dahulu sebelum menjadi komander kamu. Saya akan pastikan tiada seorang pun askar di Regimen Iskandar ini yang menitiskan air mata yang tidak adil lagi. Askar-askar menyambut ucapan ikhlasnya dengan tepukan gemuruh. Dan di barisan askar yang memberikan tepukan itu, terdapat wajah yang biasa. Pribet Hana binti Iskandar, yang kini telah pulih sepenuhnya dari luka-luka ngeri dan berdiri dengan penampilan yang sihat dan berani. Dia baru sahaja tamat sekolah sarjan dan kini memakai pangkat sarjan. Dia sebenarnya boleh meninggalkan tentera, tetapi dia memutuskan untuk kekal. Dia memutuskan untuk menjadi senior yang hangat dan kuat untuk melindungi rekrut baharu daripada penderitaan yang pernah dia alami di kem yang telah dibetulkan oleh ayahnya. Di sebelahnya, Sarjan Rahmat bin Ali berdiri sambil tersenyum. Kedua-dua wira muda itu kini menjadi simbol harapan baharu Regimen Iskandar. Majlis perasmian tamat dan Hana berdiri di sudut padang kawat di tempat di mana bunga liar yang tidak bernama kini mekar. Ia adalah tempat yang sama di mana rakannya Zulkarnain menemui kematian yang tidak adil setahun yang lalu. Kau nampak Zulkarnain? Dia berbisik perlahan. Dunia yang kau impikan akhirnya tiba. Di matanya terdapat kerinduan dan harapan yang hangat, bukan kesedihan. Musim sejuk yang dingin telah berlalu dan musim bunga yang sebenar akhirnya tiba di Regimen Iskandar. Kisah ini berakhir. Semuanya bermula dengan kegilaan seorang pemimpin sombong yang menjerit, "Kata-kata aku adalah undang-undang." Dia percaya bahawa perenjat elektrik di tangannya dapat menundukkan sepenuhnya seorang askar wanita yang lemah dan keadilan yang dipegangnya, dan dia hampir berjaya. Keadilan kelihatan seperti ia runtuh dengan menyedihkan di tengah padang kawat dengan bau daging terbakar di hadapan pandangan ratusan, ribuan orang. Tetapi ingat,
Perenjat elektrik boleh menyebabkan kesakitan fizikal yang dahsyat, tetapi ia tidak boleh memadamkan api keadilan gergasi yang membara apabila ribuan hati mula berdegup serentak ke arah satu kebenaran. Dalam kisah ini, terdapat seorang bapa. Dia adalah askar yang paling berkuasa di puncak Malaysia. Tetapi apabila anak perempuannya dipijak seperti binatang, daripada menggunakan semua kuasanya untuk membalas dendam, dia bertanya kepada askar di tempat yang paling rendah terlebih dahulu, "Mahukah kamu semua berjuang bersama aku?" Dia memberikan kehidupan kepada anak perempuannya, tetapi pada masa yang sama, dia memberikan keberanian kepada ramai anak lelaki dan anak perempuan negara ini untuk tidak berdiam diri terhadap penyelewengan. Ada bapa yang hanya mewariskan nama kepada anak perempuannya. Tetapi bapa yang hebat bukan sahaja mewariskan nama, tetapi juga menjadikan dunia di mana anak perempuannya akan hidup menjadi masa depan yang lebih bersih dan adil. Kisah ini bertanya kepada kita, dari manakah datangnya kekuatan sebenar? Adakah dari bintang di bahu, dari perenjat elektrik di tangan, atau adakah ia datang dari langkah seorang askar yang tidak bernama yang rela melangkah ke hadapan apabila semua orang takut dan berdiam diri? Kebisuan di hadapan keganasan adalah persetujuan tersirat dan bersubahat. Jika anda adalah salah seorang askar di padang kawat Regimen Iskandar pada hari itu, adakah anda mempunyai keberanian untuk mengambil langkah itu? Tinggalkan fikiran anda di ruangan komen sekarang. M.